Rekod kebal Stadium Sultan Ibrahim di ACLE 2025 hingga 2026. Kemenangan 3-1 kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim (JDT) ke atas Sunfresh Hiroshima dalam aksi pertama pusingan 16 terbaik memperkukuh rekod kebal di halaman sendiri bagi kempen juara-juara AFC Elite ACLE 2025-2026. Harimau Selatan mencatat 3 kemenangan dan 2 keputusan seri, sekaligus mengekalkan status tanpa kalah Stadium Sultan Ibrahim di pentas Asia musim ini. 3 kemenangan tersebut diraih ketika menentang Shanghai Shenhua, Vissel Kobe dan Sunfresh Hiroshima, manakala keputusan seri dicatatkan ketika bertemu Machida Zelvia dan Shanghai Port. Luaskan kuasamu Johor. Rekod Johor Darul Ta'zim musim ini di laman sendiri dalam saingan AFC Champions League Elite memang cukup mengagumkan apabila mereka merekodkan 3 kemenangan dan 2 keputusan seri tanpa sebarang kekalahan. 5 perlawanan, 3 menang, 2 seri, 7 gol persegi kecil hitam, 2 bolos, 3 clean sheet. Lebih manis, kelab-kelab dari Jepun juga dilihat bergelut setiap kali turun beraksi di Stadium Sultan Ibrahim. Jelas sekali SSI menjadi kubu yang begitu kebal buat JDT musim ini. Pertemuan menentang Sunfresh Hiroshima semalam pula merupakan aksi terakhir JDT di SSI untuk kempen ACL Elite musim ini. Bermula peringkat suku akhir, format Karnival akan digunakan dengan semua perlawanan dijadualkan berlangsung di Arab Saudi. Sudah pasti salah satu faktor utama yang menyumbang kepada kekebalan JDT di gelanggang sendiri adalah kehadiran luar biasa para penyokong mereka yang sentiasa memenuhi SSI. Sorakan padu dan sokongan tanpa henti jelas menyuntik semangat tambahan buat para pemain JDT setiap kali turun beraksi.